Sejak lebih 1,400 tahun yang lalu, dinar emas telah digunakan sebagai mata wang utama dalam Islam. Satu dinar ini 4.25 gram dan berketulinan emas 999.9 dan nilainya kekal diiktiraf seluruh dunia hingga hari ini. Dinar bukan sekadar alat pertukaran, tapi juga simbol kekuatan ekonomi. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dulu, harga seekor kambing hanyalah sekitar 1 dinar. Yang menariknya, hingga hari ini, nilai 1 dinar masih mampu untuk membeli seekor kambing. Inilah bukti bahawa emas menyimpan nilai yang sebenar tanpa terkesan oleh inflasi, perubahan kerajaan ataupun kejatuhan mata wang. Berbanding dengan duit kertas yang nilainya susut setiap tahun. Dinar emas kekal bernilai, itulah sebabnya ramai bijak pandai, usahawan dan pelabur pilih dinar sebagai sebahagian daripada simpanan mereka. Kalau hari ini tuan-puan mula kumpul emas dinar public gold, tuan-puan bukan sekadar simpan logam berharga, tapi membina benteng kewangan yang terbukti kukuh sejak beribuan tahun. Jadi, bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama public gold, tuan-puan boleh terus isi sign up di bawah untuk bermula. Saya akan guide step by step.